Hai guys, kita orang sekarang berada di Kuala Lumpur bersama my brother. Lepas tu the boys. Ini the boys. Tengah ni lo. Try pula dekat Geo Fabric. Baiklah hadirin sekalian, kita akan menyaksikan pameran baju daripada Muhammad Darwish Elra. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita menyaksikan pameran dengan Irfan Amir. Zip. Hadirin dan hadiran sekalian, terimalah Muhammad Darwish. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Darwish. Balas Sobi, bye. Kita masuk balik dalam Sogo sebab tadi kita beli baju untuk Long dengan Darwish je. Tapi kita tak beli baju untuk Ngah lagi sebab Ngah kata nak beli baju kat Sogo. So let's go. So Abang Ngah already grab his clothes, baju raya for us. Jom. Mana fitting room? Dipersembahkan Danny. Sekali. Danish. Guys, ada labu tu. Hai guys. Hari ni kita akan buat kuih raya. Hari ni 28 Mac pukul 5.56 petang. Jadi 3 hari dah nak dekat raya. Kita nak buat kuih Florentine. Semalam actually kita dah buat dah sikit, tapi yang kita dah buat satu bekal dah, tapi hari ni nak habiskan. Ada lagi the rest of it, separuh lagi. Dah siap. Actually, baby, this is semalam. Cantik tak? Ini hasil semalam. Macam ni. Close up. Nampak tak? Okay, good. Okay, so okay kot. Nampak tak dia dah brown-brown sikit. Mana? Kita nak ambil bawang tu. Dekat tangan mami ada apa? Lagi timbang.
pasar tadi. So kita orang tadi petang kita dah beli barang. And now kat Waseda tadi tak sempat lah. Kita orang balik jam 7.12 minit. And Mami memang rushing gila masak. Buka dengan murtabak dulu. And then kita orang makan mi goreng. Selepas tu Abang dengan Diana tengah cari lampu raya. Sebab kita orang nak pakai lampu raya yang lama tu. Tapi Mami kata takut dia dah rosak, takut short. So macam kita orang pun pergilah beli baru. So kita akan settlekan kita punya some groceries, masuk dalam compartment ni dulu. And then baru kita bake some cookies. So let's go. Every year kita orang akan balik dekat kampung, either Pening ataupun Kedah. But this year kita orang tak balik. Kita orang raya dekat sini je. I selalu dulu masa saya kecil, I selalu fikir mesti rumah kita, kawasan rumah kita ni semua kosong sebab semua orang balik kampung. Tapi rupanya tak. Ada juga orang yang tak balik kampung. I macam pelik gila tau. Macam bila orang kata tak ada kampung, macam pelik. Dia orang ada kampung. Tapi rupanya baru I faham, certain orang macam parent dia, nenek atuk dia meninggal. So lepas tu sibling dia pun jauh ke ataupun tak balik. So macam yang tak ada kampung, faham tak? That's why lah cool. Jadi every year dia memang tak akan balik kampung. Dia akan duduk rumah dia, beraya kat rumah dia pagi tu. And then tengah hari macam tu barulah dia bertolak pergi beraya dekat Gombak. Macam melawat visit dia grandparents. Macam tu lah. So macam faham. Sebab tu lah dia tak balik kampung. Tadi kita dah settle, dah kemas. And also kita dah organize kita punya bahan mentah. And now kita akan buat biscuit chocolate chip. Kita akan, this is my little brother. Ada bahan dah. This kita ada, ini dah lama dah, I tak tahu. Tak lupa ke tak tepi lah. Kita ada badan yang this one kita baru beli tadi. Sikit boleh? Buat apa? Itu sangki untuk raya lah. Sikit ni untuk tabur. Boleh? Budak ni sibuk lah. Saya aku nak buat video lah, dia nak. Gila. Adik. Okay, satu cup. Minum, makan. Oh, gula kastor. Itu gula kastor. Alamak. Sebab I tak ada gula kastor. And second of all, I tak ada gula perak. Tak payah dah tak ambil dah. Ni lah. Macam jadi. Condition ni. Okey lah tu. Dia kasar sikit. Tak sekosong lah. Okay kot, okay. I think okay. Berkata dia tukar sebab tiba-tiba ada somot. Okey, sekarang saya tengah cabut onion sebab saya nak buat popia Bateri tiba-tiba habis. So I tak dapat nak record all of the stuff yang I buat. tak ada banyak-banyak corona. Asli ada pun sebab ramai gila adik-adik I. Dan I dah buat uli dah. Ni I dah buat dah. Yang ni adunan dia. Ni yang trial. As you can see inside. Sorry dah cakap dia kotor. Lepas dia masuk. Peminat boleh dah tengok video dia, okay? Buat. Ini adalah buruh paksa. I am muslimin. Mana I am muslimat? Tapi solat tak cukup. Mana? Tunjuk sikit. Nepali. Okay, tengok. Siapa kelas ini? Cepat. Gunting. First. Kau ni tengok apa dulu. Kau tak payah tahu macam ni. Kan ada tiktok. Dia tak ada tiktok. Kau dah skip dah. Letak dulu ni. Letak dua tau dulu. Satu. Agak-agak je. Dua.
Letak hampir dengan bucu tau. Okay, ambil satu cubit. Cubit cheese cubit. Biarlah. Cubit. Yang belakang. Tabur je. Jangan letak segelombok. Tabur. Yang ni kita bubur dia punya cheese. Yang ni bagi dia sebaris je. Sebaris. Tu mana cikgu? Dua round. Sebaris 2 round. Baru 2 orang. Satu. 2. Okey, lagi. Tak cukup. Okey dah. Tapi pula. Bukan sebaris. Itu bukan sebaris. Selonggok. Salah. Sebaris. 1, 2 kali. Dah kelas lah. Sekarang ni tutup je. Tutup. Macam kita belum pergi ke masjid. Kita tak pernah pergi masjid. Dah siap. Tunjuk. Bagi kamera. Ya, tunjuk sikit Baida punya. Ni saya punya, ni cikgu punya. Cikgunya, Cikgu pertama. wah. Okay. Cikgu kedua. Murid. Mana murid ni? So, Alhamdulillah dah ikut. Walaupun agak sikit rentong, I nak akan kurangkan dia punya masa, tapi dah okey. So far so good, sedap. I akan kecilkan sikit lagi. We are going to make a taste test. This is nanas. What is this? Bismillah. The next day. Guys, last day Ramadan and we are dekat Sogo. Tengah cari baju raya mami. Orang seorang je belum cari baju raya mami and ya, kita nak cari baju raya mami sekarang. Ini ke yang pakai slipper tu. Turun ombak. Ombak temu. Kita orang masih kat Sogo, tengah beratur sebab panjang line dia. Tunduk kat belakang. Kita orang duduk kat sini sekejap bercerita sementara tunggu Diana. Sebab tu dalam hutan kita tak boleh simply bagi tahu nama kita dekat orang. Kita tak sebab apa. Sebab apa? Sebab benda tu orang dia tahu nama lo, bahaya. Benda tu apa? Orang bunyian lah. Jangan sebut. Jin lah hantu semua. Dia panggil Long kan. Lalu si Long kata alah panggil je pun kan. Time tu lah Long tertipu. Mungkin dia akan bawa Long ke jauh, keluar daripada line up. Tengok kita orang pergi dah sampai kosong dah. Sogi, bye. Kita orang dah nak balik. Alhamdulillah. Jumpa juga satu helai baju yang mami suka, warna hijau. Now kita orang nak pergi dekat belakang kedai tu, ada jual tudung-tudung. Selamat Raya. Selamat Raya. Nampak, mami ya.